Saya nak tanya satu soalan. Kalau hari ini ada orang masukkan RM500,000 ke dalam akaun bank tuan-puan, agak-agak cukup tak untuk hidup sampai akhir hayat? Jangan jawab dulu sebab dulu saya pun rasa jumlah ini dah cukup besar. Sampailah saya belajar satu perkara daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau pernah menyebut, pencen bukan soal umur, pencen ialah soal keuangan. Masa tu baru saya sedar, rupanya selama ini saya tanya soalan yang salah. Saya sibuk fikir, berapa banyak duit pencen saya nanti? Sedangkan soalan yang lebih penting ialah, berapa lama duit itu boleh menampung kehidupan saya? Sebab bila pencen nanti, gaji mungkin terhenti. Tetapi bil tak pernah pencen, makan tak pernah pencen, kos rawatan pun tak pernah pencen. Itu sebabnya hari ini setiap kali saya ada lebihan duit, saya akan tanya diri sendiri, nak tambah komitmen atau nak tambah aset? Bagi saya, inilah cara kita mula membina persaraan yang lebih tenang. Persaraan yang tenang bukan bermula apabila kita berhenti bekerja. Ia bermula apabila kita berhenti bergantung sepenuhnya kepada gaji. Follow saya. Dalam video 2, saya akan kongsikan soalan pertama yang ramai orang tak pernah tanya sebelum bersara. Tetapi jawapannya boleh mengubah cara kita merancang persaraan.